Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Haji Ahmad berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memberi perhatian serius terhadap situasi semasa penularan COVID-19 dan perkembangan Pelan Pemulihan Negara (PPN), khususnya dari aspek keselamatan murid dan tenaga pengajar kafar. Beliau mengumumkan bahawa pengoperasian kafar di seluruh negara bagi murid tahun 1 hingga 6 diteruskan secara PDPR sehingga takwim persekolahan tahun 2021 berakhir. Sehubungan itu, format baru UPKK akan diperkenalkan bagi menggantikan ujian bertulis, iaitu MP Kafar. Apakah yang dimaksudkan dengan MP Kafar? MP Kafar ialah modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardhu Ain. Penilaian ini akan dilaksanakan serentak di seluruh negara bermula 15 November hingga 30 November 2021 bagi semua calon tahun 2020 dan 2021. JAKIM memperkenalkan pelaksanaan berbentuk penilaian yang menyeluruh bagi menggantikan 5 subjek peperiksaan UPKK secara bertulis. Penilaian ini akan menggunakan modul penilaian kelas kafar yang dikenali sebagai MP Kafar. Modul penilaian secara holistik yang terdiri daripada 2 kategori, iaitu Bahagian A, penilaian secara lisan berdasarkan kepada silibus dari tahun 3 hingga 5 bagi 5 mata pelajaran, iaitu Ulum Syariah, Jawi dan Had, Adab, Sirah dan Lughatul Quran. Bahagian B, penilaian terhadap 3 elemen iaitu nilai dan sasiah, kehadiran dalam PDPR, dan juga merangkumi aspek hasil kerja dan komitmen. Pelaksanaan pentadbir premis hendaklah melibatkan semua guru kafar sepenuhnya dalam aktiviti penilaian. Jadual dilaksanakan selama 2 minggu iaitu 15 hingga 30 November 2021 dan mengikut kesesuaian semasa. Oleh yang demikian, PDPR bagi murid tahun 5 dan 6 hanya dikhususkan untuk pelaksanaan MP Kafar sahaja. Pelaksanaan MP Kafar menggunakan sepenuhnya manual PDPR Kafar dan sekolah agama yang dibekalkan oleh JAKIM. MP Kafar dilaksanakan melalui kaedah dalam talian atau online, luar talian atau offline, offsite. MP Kafar bahagian A, 5 set soalan bagi setiap mata pelajaran. Tiada soalan yang berulang antara setiap set. Kurikulum Kafar JAKIM tahun 3 hingga tahun 5. Penilaian guru memilih 3 set soalan daripada 5 set soalan untuk menilai calon. Soalan dan markah. Setiap set soalan mengandungi 15 soalan dan 25 markah. Arahan. Guru dikehendaki membaca setiap arahan yang diberikan berdasarkan subjek yang dinilai. MP Kafar bahagian B, penilaian dan pemarkahan merujuk kepada nilai dan sasiah, kehadiran PDPR dan hasil kerja sepanjang sesi persekolahan tahun 2020 dan 2021. Peruntukan markah. Markah keseluruhan 25%. Dengan pecahan berikut, nilai dan sasiah 5%. Kehadiran PDPR 10%. Hasil kerja dan komitmen 10%. Markah keseluruhan. Markah bahagian A 75% dan markah bahagian B 25%. Markah keseluruhan iaitu bahagian A tambah bahagian B ialah 100%.
Tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ambil maklum silibus MP KAFA atau UPKK. Ambil maklum jadual yang ditetapkan oleh guru. Memastikan calon dapat dihubungi oleh guru. Menjaga kesihatan calon. Elakkan risiko. Persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Membimbing calon mengulang kaji silibus. Usaha, doa dan tawakal. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.